Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada rakan-rakan media, porter-porter dan juga influencer yang sama-sama dengan kami, producer, tuan pengarah dan bintang-bintang kita bagi tepukan untuk rakan media sampai lewat malam bersama dengan kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk mewawarkan kulit wayang ini lebih meluas lagi kepada semua yang lain. Baiklah, kita akan mulakan sidang media kita. Apa kata molek kalau kita dengar apa kata pengarah kita, perasaannya bila selesai sudah malam gala dan kini bersama dengan wartawan-wartawan, porter-porter yang ada kali ini. Apa yang boleh disampaikan? Silakan Tuan Pengarah. Okey, pendengar. Okey. Terima kasih untuk hadir dan saya amat bangga bekerja dengan barisan pelakon saya sebab bila Navin datang jumpa saya 2018 ke 2019 kan Navin, saya tak sangka yang akan ambil masa dekat dengan 4 tahun. So it's really, I'm very grateful and fortunate that I have the best actors. Itu yang paling. So saya tengok pun, saya dah lama tak tengok. Menurut saya bila editing ni, saya tengok, saya lepas saya tengok 10 kali, 15 kali, I tak boleh tengok dah. So I took a break and baru tengok sekarang. So I really sangat suka dan terima kasih Navin dan the editor Ben Omar dan I think it works in the pacing dan bagikan opportunity kepada ruang dan untuk karakter-karakter pelakon semua karakter-karakter timbul. So I'm very grateful for that. Ya, terima kasih Amanda, terima kasih Pekin dan Fatah, terima kasih banyak-banyak dan yang lain-lain. Nana budak kecil tu, Jenna, ya. Yeah, it was really wonderful experience and Navin, thank you so much. Yeah. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Tuan Pengarah. Apa kata sit the microphone dekat Penny? A few words mewakili producer on behalf of the producer. Hi, good evening. So it's not my first time seeing the movie, but even until today, I rasa yang hari ni dah kali keempat I tengok movie ni, still surprise me. Banyak scene yang I pun rasa still terkejut. So I pun rasa still until today, I rasa sangat bangga I'm part of this movie, part of movie yang menhebatkan yang kebudayaan Malaysia ni. So it's an honor and also it's very grateful we have already made until today. So we really hope that by going through this movie, we can reach towards the public more, and also hope everyone could really just like me, like every time you see the movie, they will be getting more and more surprise from there. Thank you. Yeah, terima kasih banyak-banyak Penny. Boleh tak serahkan kepada Amanda? Hi, any words? Mungkin you nak cerita how you get into the project and everything. Well, actually, yang I nak cakap ialah when I'm watching this, sorry, my ears a bit blocked. So macam tengah sikit. You sound great, don't worry. Oh, you're so sweet. Anyway, okay. When I'm watching this, actually, I macam tak boleh, I cannot help but smile. Sebab karakter ni memang, I had so much fun memainkan watak ni. And thinking about it like dengan arahan Din, it's just there was such a strong vision yang Din ada, and I hope that that I berjaya lah tampilkan watak yang he visualized. Yeah, tepuklah sikit tu Amanda. Hai Pekin, khabar? Hai bang. Sedikit mungkin pengalaman ke, mungkin ada benda yang nak dikongsi dengan kami, silakan. Assalamualaikum. Seperti biasa, untuk filem ni kira filem kedua lah saya dengan Din selepas Pembunuhan. Seperti biasalah kalau shoot dengan Din, kadang-kadang masa rehearsal tu kita tak tahu apa dia nak sebenarnya. Macam cerita ni, dialog punya pacing tu pun Din dia ada dia punya cara dia lah. So kadang-kadang masa dekat set tu kita tak faham juga apa yang Din nak. Tapi bila dah tengok tadi, baru saya faham, oh okay, ini yang dia maksudkan lah. So memang happy lah dapat kerja dengan tim yang ada, dengan Din. Betul lagi sekali dengan Navin Muzamul, ni filem kedua saya dengan Navin.
Saya harap semua orang dapat dapat berkongsi lah filem ni dengan masyarakat nanti. Terima kasih. Baiklah, itu kita pula segitu bikin. Baik, Fatah. Daripada Fatah mungkin nak kongsi, walaupun tadi ada cerita kat depan, bukanlah saya tolong sekarang. Kau memang Fatah terus. Assalamualaikum. Sebenarnya cerita ni, karakter ni sangat-sangat macam mana saya cakap, dia berat untuk saya. Untuk watak poli ni pun berat. Sebab saya pun ada anak kan. Saya ada anak. Dan bila saya imagine bawa watak poli ni, saya always imagine Ayu tu adalah anak saya betul. Just saya pun ada Fatimah kan. So memang saya bagi 100% lah comes to perasaan lah. Dan of course rasa tu tak akan jadi kalau pelakon seorang je imagine benda tu, rasa benda tu, dibantu oleh Abang Din yang always guide I untuk macam mana nak bagi the best untuk this character. Even kalau sometimes bila on set ada pelakon sometimes ada rasa macam kita rasa kita dapat macam ni, this is okay, but Abang Din always bagi another version yang which is even better. Itu yang saya rasa sangat proud dengan Abang Din Said, dan of course Nevin as a director, DOP, cinematography. Cerita ni memang alhamdulillah best, cantik. Same goes to Pekin, best saya dapat. Kita orang sama-sama, saya sebulan dekat Setiu tu, dekat Terengganu tu memang tak balik KL, memang duduk dengan Pekin. Memang kita orang one to one lah untuk sama-sama sharing the journey for this movie. Dan of course kepada semua production team yang membantu juga. Saya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua, dan kepada semua yang menonton dan menonton filem ni malam ni, please tolong sebarkan yang best-best lah. Yang tak best pun okay, bagi bagus juga kalau kita dapat kritikan komentar bagus, sebab mungkin next movie kita boleh improve. It's a good thing kalau kita terima feedback positif atau negatif. But of course saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, dan terus support filem tempatan kita. Okay. Baiklah. Bagi semangat lah, tepuk lagi kuat tu Fatah. Saya pula dari bawah ni. Baik, kita buka untuk rakan-rakan media. Wayang People, rindu tak jumpa, selamat raya. Okay. 5 soalan Dua je. Okay. Assalamualaikum and good evening. Bert dari Wayang People. First of all, Bang Din, congratulations on your a very classy horror, and also Fatah power. Okay, soalan untuk Din, Abang Din Said dengan Fatah Amin juga. Untuk Abang Din Said, apa pencetus untuk gabungkan setting paya dengan wayang kulit? Sebab typically kita samakan wayang kulit dengan maybe setting pantai timur ataupun pantai atau laut lah, tapi paya, what's the idea behind it lah. And Fatah tanya untuk lakonan yang heavy ni, bila melakukan scene untuk dalam tu, jiwa yang macam mana Fatah terap dan fikir untuk buat scene tu? Thank you. Assalamualaikum. Wayang People bagi makan apa-apa ni? People score. Okay, tak apa, tak nak tanya lagi. Aku dah tipu lah kadang-kadang cakap lain. Okay, silakan Tuan Pengarah. Okay, terima kasih atas soalan itu. Jawapannya ada banyak berlapis. Yang sebenarnya satu, saya dah memang suka tempat tu, dan saya dah pernah shoot masa tak banyak, sedikit scene saya dalam Bunahan. Tapi tempat tu memang sangat-sangat cantik, dan ada feeling dia is extremely dark, dan sangat menarik kepada saya, because itu bukan paya tau. Itu sebenarnya dipanggil Blackwater Forest. Di dalam dunia ni ada boleh jadi 8 saja area macam itu di dalam dunia ni. Dan ini di Terengganu.
Jadi untuk saya sesuai sebab tempat tu memang kalau you tengok datang bila air tu dah surut. Air tu bukan datang pada laut tau. Air tu daripada gunung. Jadi bertakung kat situ. Jadi tempat tu memang gelap. Pokok-pokok pun jadi gelap. Ya. Tapi tanah pasir dia kalau bila dah dekat dengan pantai kan putih. Dan untuk saya sangat-sangat the contrast between the darkness, pokok tu selalu bila kena air jadi gelap, jadi hitam, dan pasir jadi putih. Jadi serupa juga kalau kita menggunakan sebagai metafora kulit wayang kulit kan tentang it's about cahaya, dan juga dalam watak-watak pun ada kita ni kadang-kadang kita ada duduk atas di tengah ataupun kadang-kadang kita langkah satu dalam tempat yang gelap, satu yang dalam tempat yang cahaya. Jadi dalam dunia wayang pun ada macam tu kan. Sebab itulah jadi macam Fatah kata kan, karakter dia setengah dalang duduk di dalam gelap, setengah dalang hidup di dalam cahaya. Dan kita in life kita memang macam itu kan. So especially dalam kita punya budaya, seni budaya, horror. Jadi saya pilih tu memberikan, sebab kita bila untuk saya lah, bila filmmaker buat filem, kita membinakan dunia. Membinakan dunia untuk saya yang paling penting ialah lokasi. Apakah lokasi itu? Bagaimanakah dia memberikan satu perasaan ataupun satu idea bila cerita tu terjadi di dalam dunia itu. So karakter, dunia, lokasi semua terjadi satu untuk saya. Itu yang penting ya. Jadi terima kasih untuk soalan itu. Ya. Baik. Untuk Fatah, watak Pak Uli ni bila saya bermain wayang tu, dia of course kita bila nak bercerita, Pak Uli ni bercerita, Tok Dalang ni dia bercerita. Kita nak bercerita tu, kita bukan bercerita just keluar kat mulut. Kita imajinasi kita dah bayangkan apa yang kita nak cerita tu. Memang ada kesukaran dari segi bahasa lah, sebab saya memang tak pandai cakap Kelantan langsung. Tak pernah. Untuk cerita ni saya belajar. Itu pun cakap Kelantan. Wayang kulit memang saya tak pernah belajar langsung, tak pernah cuba untuk bermain pun tak pernah. Just for this character, just for this project, saya belajar. Saya punya belajar tu memang saya belajar daripada video, saya tengok, saya tulis skrip sendiri, saya hari-hari saya praktis. Maksudnya sampai saya betul-betul faham cerita tu dan saya rasa apa yang saya nak sampaikan. Itu yang saya buat lah untuk deliver watak Tok Dalang tu. Baik. Seterusnya. Dah ada pembantu dah. Dah bagi pembantu pergi sekejap. Tadi special untuk WP. Okey, silakan. Nama dan dari mana? Hello, saya Iki dari Badas Ali dan Passport. Okay, ni soalan untuk Dayan Said dulu. First, sebab bunuhan dulu ada elemen wayang kulit. So, kenapa kali ni decide untuk finally go full wayang kulit sebagai punya fokus? Okay, dan soalan untuk, mungkin soalan untuk Fatah dan juga Dayan Said juga. Jadi, macam mana korang jawab nanti. So macam Fatah cakap tadi, memang tak biasa cakap Kelantan kan. So macam dia ada satu part tu tiba-tiba macam dia ter-switch dialect tau. Is that intentional ataupun macam mana? Okay, terima kasih. Soalan. Cakap Ayu cakap macam tu. Kadang-kadang kita switch dialect tu bukan apa. Sebab memang kita dalam berdiskusi sini dengan Glenn semua tu, jadi kita bingung lah macam mana. Ada orang Indonesia bercakap Indonesia, ada orang Kelantan bercakap Kelantan. So macam mana dia nak faham each other kan. Jadi asalnya kita actually buat, baiklah kita buat, okay, orang boleh faham kalau dia bercakap bahasa Indonesia, PI. Baik kita buat orang semua di dalam karakter watak-watak semua bercakap bahasa BM. Tetapi bila kita buat performance Kelantan tu, kita buat betul-betul loyak Kelantan.
Itu decision yang producer buat, and I think it's a good solution. Kalau tidak, it's like nak terjemah lagi dan nak terjemah bahasa lagi. So it's like already dah ada BI, dah ada PM, lepas tu ada bahasa Cina, tulisan Cina. So nanti kalau kita pergi ke Indonesia, berapa banyak lagi kita nak letak. So it's really, yeah, it's a. Tapi terima kasih untuk soalan itu. Ya, memang penting. So I think that's why sometimes we switch. Jadi bila untuk apa ni, audience pun boleh faham, kan? Itu saja. Jadi kita dah set a rule. Kalau di dalam watak-wataknya, di dalam filem ini memang bercakap BM atau BI. Tetapi bila kita buat seni budaya, mengekspresikan seni budaya Kelantan, kita buat logat Kelantan. By the way, I have to really thank Pak Ken dan semua, ada 2-3 orang Kelantan pelakon, dan Asrul dari UM yang expert wayang kulit, dan Fatah pun ada dia punya own contact kan dekat Kelantan, yang mengajar dan membagikan apa ni lesson untuk pelakon-pelakon kita. Yang satu soalan lagi tu, wayang bunuhan sebelum ni ada wayang kulit, and this one. Itu sebab itu bukan apa, I mean East Coast kan. Kalau East Coast cerita ni saya tempat tu, dan saya memang saya di masa kecil lagi di tempat Kelantan, saya duduk di sana. It's a simple thing, dan untuk saya memang saya tertarik kepada seni budaya Kelantan. Daripada kecil lagi saya pernah lihat menora wayang kulit dan di Barat masa saya lama, masa saya kecil dulu di tempat. Jadi itu memang melekat kepada imajinasi dan kepala saya. Dan saya banyak kawan teman-teman yang orang Kelantan boleh jadi macam tu lah. Soalan tu tak adalah deep sangat. I mean it's just a normal thing kan. Kalau you datang pada Perak pun jadi tertarik pada apa-apa budaya ataupun seni di Perak ataupun di Johor. Ya. Faham? David, any to add on? Actually kulit wayang ini idea daripada saya dari 5 years ago. So saya masa tu saya nak buat wayang kulit punya filem, jadikan itu original idea lah. So bila saya cari director inside, bolehkah kita buat satu filem seram tapi based on wayang kulit. Itulah kita mulakan karya ini. Ya betul. Minta maaf, sorry Navin, I lupa cakap yang asal. The first time saya pernah jumpa Navin, dia datang, dia kena tunggu je saya ada conference kat tempat satu, tiba-tiba dia datang dan dia bagi saya idea ni, dia nak buat filem macam ni, and that's very true. So we started working on it. So tambah sikit, masa tu saya bagi tahu saya nak satu filem horror seram tapi cantik. Oh, minta ya, request, tapi cantik. Itu dia perasaan dia cakap okey, maksudnya dia betul ke tak? Saya cakap betul. Then director tanya, then siapa akan jadi DOP? I rasa dia akan takut nanti DOP, cinematographer dengan penerbit akan gaduh. Saya cakap tak payah risau, kerana dua-dua tu orang sama. Faham? Dua-dua tu dia lah. Dua-dua tu dia lah, so tak gaduh lah. Baik, itu penjelasannya. Ken, lagi satu.